Ibadah korban ialah syiar, bukan ibadah tersembunyi. Generasi salaf amat memahami bahawa korban bukan sekadar mengalirkan darah, tapi satu perayaan yang perlu diraih, dizahirkan suasananya atau syiarnya. Para sahabat akan beli haiwan korban beberapa hari, bahkan ada yang beli lebih awal, lalu tambat di laman rumah yang boleh orang lalu lalang nampak. Mereka bagi makan dan menggemukkan secara zahir, bukan untuk riak tapi untuk bina suasana dan syiar menjelang hari raya, membesarkan perintah Allah dan memupuk rasa sayang kepada haiwan yang bakal dikorbankan, meneladani ujian pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi yang kaya T20 bahkan top 1% contohilah para sahabat. Mereka turun ke medan korban malah seolah berlawan, tunjukkan haiwan siapa paling gemuk, sado, bukan buat diam-diam tersembunyi untuk elak riak. Korbanlah rasa hebat, rasa istimewa hingga tak boleh bergaul dengan orang kebanyakan, rasa tak sesuai kerja-kerja kasar, rasa tak selesa perkara remeh-temeh. Janganlah hanya duduk rumah lepas solat raya sekadar mengirim wang ke luar negara untuk korban. Ibadah korban ni syiar agama kita, tentu ada hikmahnya, ia dilaksana dalam suasana bermasyarakat. Sekurang-kurangnya ia membuat mereka yang kaya, bangsawan yang terkenal akan merendah diri, bergaul dengan masyarakat kebanyakan lalu disenangi masyarakat, tak ditohmah menyombong diri. Tak gitu.